makanan sihat. Tak, Mami tahu tak makanan sihat tu apa? Wah, seronoknya. Mami tak tahu. Apa yang Ika belajar? Inilah Ika nak cerita. Hai kawan-kawan. Hari ini saya nak buat makanan sihat. Inilah bahan-bahannya. Mula-mula kita kena sediakan roti, mayonis, telur rebus, garam dan lada hitam. Langkah pertama, kupaskan telur yang disediakan. Tahukah kawan-kawan, telur rebus kaya dengan protein yang membantu membina otot dan membuat kenyang lebih lama, menjadikannya bagus untuk kawalan berat badan. Kemudian, lenyekkan telur yang dikupas. Kalau tak nak tangan kotor, pakailah sarung tangan macam saya. Selepas dilenyekkan, letak mayonis. Mayonis menggalakkan sirkulasi darah, menguatkan tulang dan memelihara kesihatan mata. Kemudian, letakkan garam. Dan lada hitam. Kebaikan garam adalah mencegah tekanan darah rendah dan membantu pencernaan, manakala lada hitam pula membantu penghadaman dan mengawal gula darah. Gaulkan sampai sebati ya. Apabila sudah sebati, ambil roti. Letakkannya di atas roti. Roti adalah sebagai sumber tenaga melalui karbohidrat, membantu kesihatan penghadaman kerana kandungan serat dan boleh membantu pengurusan berat badan. Selain itu, dia juga membekalkan vitamin, mineral dan protein. Dan ambil lagi satu roti untuk letak di atasnya. Inilah hasil sandwich telur saya. Saya nak potong roti. Dengan saya kena guna pisau. Saya kanak-kanak lagi. So pisau tu bahayalah untuk saya. So saya kena minta tolong cikgu. Cikgu akan tolong saya memotong sandwich telur ini. Wah, nampak sedaplah. Inilah makanan sihat pilihan saya. Sandwich telur. Jom kita rasa. Sedapnya. Selamat mencuba kawan-kawan. Wah, kalau macam tu, boleh tak Ika buatkan untuk Mami? Boleh. Inilah Ika nak buat. Jom. Jom.